Tahun lepas kita orang pergi haji memang kita pakai wheelchair dia dan memang selesa lah pakai dia. Kita nak beli wheelchair yang ringan lah sebab anak senang anak nak angkat kan. So kita dapat model ni, kita dah pakai dalam 2 tahun lebih lah. Okay, Assalamualaikum. Kami daripada Nilai. Saya Asri, ni wife saya Noryati. Okay, sebelum ni kita orang beli wheelchair yang besar berat dalam 30 kilo lebih. Tapi dia susah lah sebab nak angkat susah, nak masuk dalam kereta pun dia besar kan. So bila tengok dalam, kita jumpa ni Fresco ni daripada Shopee. Lepas tu kita terus datang sini lah. Kita plan kita nak beli wheelchair yang ringan lah sebab anak senang anak nak angkat kan. So kita dapat model ni, kita dah pakai dalam 2 tahun lebih lah. Okay, yang sekarang ni yang rosaknya rasa dia punya motor dekat tayar sebab dia punya bearing dah pecah, lama dah pakai kan. Mungkin itu yang nak main tukar itu je lah. Okay, tahun lepas kita orang pergi haji memang kita pakai wheelchair dia dan memang selesa lah pakai dia. Dia ringan, lepas tu dia punya bateri pun tahan lama. Kita pakai untuk pergi tawaf dengan sa'i pun cukup lah masa dia. Masa nak naik flight, maksud dia kita boleh bawa wheelchair tu sampai ke pintu kapal terbang. Cuma bateri dia kita kena simpan dan wheelchair tu dia akan masuk dalam kargo lah. Kalau boleh juga kita masuk tu, kita masuk terus ke kapal terbang. Tapi bateri memang kita kena bawa. Dia ada 2 option lah. Satu bawa as a carrier, satu as a hand luggage. Bila hand luggage sampai dekat pintu kapal terbang tu, kita separatekan bateri, kita bawa dan diorang ambil kita punya wheelchair lah. Diorang flight, diorang bagi balik wheelchair tu. Setakat yang kita pergi tu tak ada masalah? Tak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih, Fresco. Bye.